Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan Cikgu Jumrah. Okey. Apa khabar semua murid-murid? Okey, baik. Untuk matematik tahun 4 kali ini, kita nak belajar apa agaknya? Jom, hari ini kita nak belajar tajuk di bawah subtopik darab dan bahagi, iaitu menyelesaikan operasi bergabung melibatkan darab dan bahagi sehingga 100,000. Okey, jom cikgu berikan beberapa contoh. Okey, contoh yang pertama, cuba kita perhatikan semua sini. Ibu tempah 8 kotak. Dia tempah 8 kotak. Setiap kotak berisi 6 biji tak keju. Okey, dia beli 8 kotak. Setiap kotak tu ada 6 biji tak keju. Saya bantu ibu hidangkan ke semua tak keju sama banyak. Ini adalah kata kunci bagi operasi apa dia? Bahagi, betul. Sama banyak ke dalam 4 buah pinggan. Okey, yang ini nampak ni. Yang ini tadi ada operasi darab. Jadi kalau ikut ayat matematik macam ni lah. 8 kali 6 bahagi 4. Okey, dalam hukum matematik, kalau yang melibatkan dua operasi darab dan bahagi, yang ini kita flow, kita ikut je. Kita ikut je daripada kanan ke kiri. Operasi apa dahulu yang kita jumpa? Kalau macam ni, darab dan bahagi ni, darab dahulu kan? So, selesaikan darab dulu. Baru bahagi. Boleh? So, cikgu akan tunjukkan beberapa contoh jalan kira dia macam mana. Tapi sebelum itu, kita macam biasalah. Yang ini agak mudah sikit lah. 8 darab 6. Okey, sifir 8 ingat lagi tak? Cikgu tunjuk tu. Sifir 8 senang je kan? Okey. 0, 1, 2, 3, 4, 4. Ni je 2 kali. 5, 6, 7, 8. Lepas tu yang kat sebelah ni dia sifir 2. Tapi bermula dengan sifar. Sifar 2, 4, 6, 8. Mula balik sifar. Sifar 2, 4, 6, 8. Siap sifir 8. Jadi 8 kali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 48. So 8 kali 6. Dah jumpa dah jawapan dia kan? Okey. Kita jumpa dah iaitu 48. 48 bahagi 4. Okey, bahagi 4 ni kita buatlah cara. Boleh guna sifir 4 ataupun buat cara bentuk lazim biasalah. Okey, 48 dibahagi dengan 4. Okey, ini boleh buat dalam bentuk lazim ataupun ia air kandang. Boleh juga buat air kandang. Okey, kita try dulu buat dalam bentuk lazim. Okey, cikgu tunjuk bentuk lazim. Okey, 4 kali sifir kat sini lah. 4, 8, 12, 16. Lagi sifir berapa lagi? Okay, dan seterusnya lah, boleh tulis sampai ke sifir 10. 4 kali 10. Tapi kalau bentuk lazim ni satu-satu pun boleh. 4 kali 1, 4. Okey, turun 8. 4 kali 2, 8. Okey, jadi 8 tolak 8, sifar. So, jawapan dia 12. Okey, 12. Boleh? Okey. Cikgu bagi lagi contoh yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh yang seterusnya. Darabkan 630 dengan 15. Lepas tu bahagikan hasil darabnya dengan 30. Jadi kalau ayat matematik macam ni. 630 didarab dengan 15 bahagi dengan 30. Macam biasa, kalaupun sini bahagi dulu ke, darab sini dulu ke, atau kat mana-mana, just follow the flow. Okey, ikut sahaja daripada kiri ke kanan. So, selesaikan dulu. Okey, darab macam biasa. 630 didarab dengan 15. Boleh bentuk lazim ataupun bentuk letis. Betul, bentuk letis. Ingat lagi tak bentuk letis? 1, 2, 3, ada 3 kotak. Okey. 1, 2, 3. Lepas tu ke bawah berapa nombor? 1, 2, 15 kan? So, duplicate je yang ini. Macam ni.
Garisan lattice ni tak payah cantik pun tak apa. Tak ada masalah. So, baru kita tulis nombor dekat atas dia 630 darab 15. Okey. Yang bestnya lattice ni, kalau yang ini bentuk lazim, kan? Yang lattice ini, bentuk lattice ini mudahnya sebab apa? Sebab yang bestnya, kalau jumpa kosong sini, bermakna ini semua akan jadi kosong. Okey. Kalau jumpa satu, yang belah sini ni satu, bermakna semua akan jadi diri dia balik. 3, tapi kena tulis kat bawah lah. Sebabnya yang kalau atas ni, kalau kita tulis jadi 50 lah. Okey. So, tinggal 5 darab 13. 5 darab dengan 3. Jadi, 5, 15. Tulis je kat sini. 5 darab 6. Ya, 5 darab 6, 30. Baru kita tambah secara menyingat sifar. Sini 5. Sini 4. Sini 9. Sini tak ada. Okey, jadi jawapan dia 9,450. Dah selesai belum? Belum, sebab baru kita selesaikan ini. Lepas tu bahagi 30. Bahagi dengan 30. Okey, kita boleh buat bentuk lazim. Maknanya ini selesai dah. 9,450 bahagi 30. Ada beberapa cara. Okey, cikgu nak tunjuk satu cara, iaitu cara kandang. Kita buat kandang dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kandang. 1, 2, 3, 4. Saya tulis di nombor dia di tepi. 9, 4, 5, sifar. Bagi 30. Boleh buat sifir 30 sama ada tambah berulang ataupun apa-apa teknik. Kalau sifir 30 ni senang. Kita ambil dulu sifir 3 sahaja. 30, cikgu tulis sebelah sini ya. 30, kan? Sifir 3 je. Okey, 30 ni kena ingat sifir 3 je. 3, 6 jadi 60. 90. Kemudian berapa? 120 dan sebagainya. Sampailah kat sini kita boleh lah 150 dan seterusnya ya. Nanti kita kalau tak jumpa lagi baru kita tambah. Okey, baik, kita pergi satu persatu. Kandang yang pertama. 9. Ada tak sini 9? Tak ada kan? Kalau tak ada, automatik sini adalah sifar. So, 9 tolak sifar 9. Naik atas 9. 94 paling hampir ada tak sini? Yang 94. Ada kan? 90. Yang keberapa 90 ni? 1, 2, 3. Yang ketiga 90. 94 tolak 90, 4. Naik 4 ke atas. Ada tak paling hampir 45? Tak ada kan? Dia 1 ataupun 30 lah. Jadi sini 30. 5. 4 tolak 3, 1. Jadi 15 naik atas. Ada tak 150? Ada. Yang keberapa ni? 3, 4, 5. Yang ke-5. 150. Ada lagi tak nak kena tolak? Tak ada dah kan? So tak ada baki. Jadi jawapan dia 315. Dapat. Boleh ya? Boleh kan? Okey, baik. Selain daripada cara yang cikgu tunjukkan tadi, sebenarnya untuk ayat matematik ini, kita boleh tafsirkan dia juga menjadi seperti ini. 630 didarab dengan 15. Kemudian dibahagi dengan 30. Nampak? Okey. Ini adalah satu cara teknik untuk nak lebih mudah difahami. Okey. Di 630 didarab dengan 15 dibahagi dengan 30. So yang ini sebenarnya kita boleh belajar dalam topik pecahan nanti, ataupun teknik ni pun lagi mudah dikenali sebagai teknik kita nak potong-potong. Okey, kita potong dulu. Tapi syarat dia mesti atas dan bawah lah. Ini atas, ini bawah. Potong-potong tu maksud dia, kalau macam contoh sifar ni, ada sifar kan? Di atas ada tak sifar? Ada juga kan? So yang ini sifar dengan ini kita boleh potong. Kita boleh buang terus. Ini dah mati dah. Tak ada dah. So yang ini sebenarnya teknik untuk mengecilkan nombor. Okey, supaya kita mudah untuk nak mengira kepada nombor yang kecil lah. Ada lagi tak yang boleh kita mudahkan? Mengecilkan atau mudahkan lah.
Mudahkan. Nah, mudahkan. Ada tak lagi nombor yang boleh kita mudahkan? Ada kan? Nampak tak yang bawah ni? Sebab dia syarat dia mesti atas dan bawah. Atas dan bawah. Dia tak boleh potong atas-atas atau bawah-bawah. Dia kena atas dan bawah. Ya, ada tak? Ya, ada. Ni nampak 3 ni. Sifir 3. Potong 3 dengan ini. Sifir 3 kan ada 15 juga kan? Jadi 3 kali 1, 3 kali 5. Jadi nombor itu semakin kecil. Jadi bila dah tinggal 1 ni sebenarnya dia 63 darab dengan 5. Nombornya lebih mudah. Bahagi 1. Bila bahagi 1 ni sebenarnya dia adalah 63 darab 5 saja terus. Okay. Jadi ni nombor semakin kecil, nombor semakin mudah. Boleh selesaikan dengan bentuk lazim yang mudah. 63 darab 5. Terus macam ni. 5 kali 3, 15, naik 1. 5 kali 6, 30 tambah 1, 3, 1, 5. Nampak tak? Mudah kan? Cikgu pergi berikan satu contoh lagi. 21 didarab dengan 3059 bahagi dengan 7. So macam biasa kalau operasi melibatkan dua operasi ni, darab dan bahagi, cuma ikut sahaja flow dia. Iaitu dari kiri ke kanan. Darab dulu baru buat bahagi. Okey, baik. Jadi darab pun ada beberapa teknik. Kita boleh buat bentuk lazim ataupun letis. Okey. Tapi macam biasa kalau cikgu tanya cikgu suka kamu guna letis. Kenapa? Letis sangat mudah. Jadi ambil yang nombor besar dulu sebab darab kan. So 3, 1, 2, 3 ada 4 digit. So bermakna kita perlukan 4 petak. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian garis sengit. Kemudian ini yang nombor kecil pula ada berapa digit? 2. Maknanya ini baru 1. Kalau cikgu nak tulis sini nanti baru ada 2. Satunya mesti tulis kat bawah. So ada petak 1 lagi kat bawah. Macam ni. Boleh? So boleh buat terus macam ni. Copy sahaja. Mudah. Okey. Lepas tu di atasnya kita tulis nombor yang perlu didarab. Okey. Darab. Kalau 1 macam cikgu bagi tahu tadi, kalau jumpa sifar dan juga 1 ni, sifar dia akan jadi sifar semua kat sini. Kalau 1 dia akan jadi diri dia balik kat sini. Itu yang mudah. Okey, jom kita cikgu tunjuk. Okey. Kalau sifar tadi, macam cikgu Jumlah kata tadi, kalau sifar je semua sini. Kalau 1 dia akan jadi diri dia balik. Macam ni 9 kan? Tulis sini 9, 5, 3. Yang lain tu atas dia sifarkan. So tinggal ini sahaja nak kena cari jawapan. 2 kali 19, 2 kali 5, 2 kali 3. Itu je. Mudah kan? So kita pergi satu-satu. 2 kali 9, 18. 2 kali 5, 10. 2 kali 3, 6. Jadi baru kita tambah menyengit. 9, berapa? 13, naik 1 sini jadi 2. Lepas tu sini jadi 4. Dan sini jadi 6. Dah selesai belum? Belum. Ini baru kita dapat jawapan bagi yang ini. Iaitu apa? 64,239 bahagi dengan 7 pula. Okey. Bahagi boleh gunakan untuk operasi bahagi pula. Boleh gunakan teknik kandang ataupun lazim. Lazim macam biasalah. 7 kat luar. Dalam ni 64,239 pun boleh. Ini bentuk lazim. Bentuk lazim. Macam mana kita kalau nak guna air kandang? Air kandang macam cikgu ni. Cikgu nak ambil dulu soalan ni supaya nak senang. Okey, cikgu copy. Cikgu bawa sini. Ini adalah teknik air kandang. Okey. So cikgu tulis kat sini dulu. Right. Okey. Okey, bahagi dengan 7. Baik, bahagi dengan 7. Kalau dengan satu digit nombor, boleh tulis di sebelah sini je. Ingat je sifir 7. 7, 14, lagi 21, 28, 35, 42, 49, lagi 56,
6, 3, 70. Guna sini sikit. Kemudian kita tulis balik ni. 6, 4, 2, 3, 9. Bahagi dengan 7. Okey. Boleh nampak tak warna hijau tu? Boleh ya? Okey, baik. Sekarang kita pergi satu persatu ke kandang yang pertama. Okey, kalau tak faham juga macam mana kaedah ni, boleh scan QR code kat sini untuk cara yang lebih terperinci. Tapi apa yang cikgu jelaskan ni inilah. Okey, kita pergi satu persatu. Kandang yang pertama. Ada tak nombor 6 dekat sini? Tak ada kan? Paling besar pun 7. Kita tak boleh ambil nombor yang lebih besar. Mesti ambil nombor yang kecil. Jadi, tak boleh kita tolak dengan sifar. Kalau tak ada memang kena guna sifar je. Okey, kalau sifar bawah, atas pun sifar. 6 tolak sifar, sifar. 6. Okey, 6 tolak sifar, 6. Cikgu padam betulkan dulu sekejap. Tak cantik lah tulisan tu. Okey, 6. Bawa naik atas 6. Okey, dekat sini, kandang kedua dah ada dah ni. Ada nombor dah, 2 nombor iaitu 64. Dekat sini ada tak yang paling hampir dengan 64? Jangan lebih daripada 64? Ya, ada. Yang mana? Yang ke-9. Okey, yang ke-9. 63. 64 tolak 63, 1. Naik 1 sini. Okey, kemudian ada tak? 12. Paling hampir dengan 12 di sini, di sifir ni. Paling hampir. 14 boleh ambil tak? 14 tak boleh sebab dia lebih. So, kita kena ambil yang 1, iaitu 7. 12 tolak 7 berapa? 5. 5. So, naik 5 pula sini. Okey, lagi sekali kita tengok kandang yang keempat ni. 53. Ada tak yang paling hampir dengan 53? 56 tak boleh ambil. So, kita ambil yang kecil sedikit daripada 53 iaitu 49. Yang ke-7. 49. 53 tolak 49. Kalau nak pinjam-pinjam pun boleh. Tak nak pinjam pun boleh. Ataupun macam cikgu pesan, kalau ni 49 kat kepala, kira sampai 53. 49, 50, 51, 52, 53. So, ada berapa ni? Ya, ada 4. Itu cara cikgu. So, naik 4 ni. 49 ada tak kat sini ni? Dekat sifir ni. Ada tak? Ada kan ni. Sifir 7. Yang ke-7 iaitu 49. 49 tolak 49, sifar. Jadi jawapannya ialah yang ini ya. Iaitu 9,177. Boleh? Okey. Cikgu rasa cikgu pergi ke soalan yang terakhir. Iaitu, ini dia. Okey, menyelesaikan masalah lah. Okey. Sebanyak 14,100 pasang kasut diagihkan. Kalau jumpa perkataan diagihkan ni, diagihkan sama banyak ni, ini adalah operasi yang terlibat dengan bahagi. Okey, bahagi kepada 50 buah kedai kasut. Maknanya yang ni dia bahagi dulu. 14,100 dibahagi dengan 50. 3 daripada kedai kasut itu adalah kedai kasut Din. Okey, jadi dia berapakah pasang kasut yang diadakan ke kedai kasut Din? So, darab dengan 3 lah. So, kita selesaikan juga. Kalau cikgu, kita nampak ni 14,100 bahagi 50. Nak mudah, kalau kita nak bahagi dalam bentuk lazim, murid-murid boleh juga gunakan terus, boleh macam bentuk lazim biasa tu. Macam ni, 14,100. Tapi kalau cikgu lebih suka kecilkan dahulu. Potong dulu. Ni dengan ini. So, nilainya akan lebih kecil. Kita nak, ni pun mudah. 4,1,0. Macam tu. Lebih mudah lah. Okay. Jadi, kita boleh buat dalam bentuk lazim ataupun kita buat dalam bentuk air kandang tadi. Okey, air kandang. Okay. Kalau air kandang, contohnya macam ni. Kandang ada berapa nombor kat situ? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian kita tulis nombor 50. Dekat ujung ni 1, 4, 1, 0, 0.
Okey, sifir 50, ya boleh ambil daripada sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okey. Lepas tu sebab dia 50, so letak belakang sifar je. Mudah kan? Untuk sifir ni. Mudah kan? Okey. Kemudian kita pergi kandang yang pertama. Kandang yang pertama 1 tak ada. Jadi kalau tak ada macam biasa sifar. 1 tolak sifar, 1 naik atas. Ada tak 14? Pun tak ada. Sifar. 14 tolak sifar, 14 naik atas 14. Okey, ada tak 141? Kandang yang ketiga ni. Kandang yang ketiga dah ada tak kat sini 141? Paling hampir 100. Kita tak boleh ambil 150 lebih. 100 kita boleh ambil 100 je. Jadi yang keberapa? Yang kedua. 2, 100. Tolak macam biasa. 141 tolak 100, 41. Naik atas. Okey. Kat sini lagi kita sekali lagi tengok. Ada tak yang 410? Atau menghampiri? Ada kan? 400. 400 ni yang keberapa? Boleh kira lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke 8 iaitu 400. Tolak macam biasa bagi 10. 10 naik atas. Jadi ada 100. Ada? Ada. Yang kedua iaitu 100. 100 tolak 100, sifar. So jawapan dia 282. Dah cukup belum? Dah selesai belum? Belum, sebab ini baru selesai untuk yang pertama. Jadi kita boleh sambung terus. 282 pula didarab dengan 3. Dah dapat dah jawapan nanti, didarab dengan 3. Selesaikan dalam bentuk lazim macam biasa. Okey, dalam bentuk lazim yang biasa, iaitu 282 darab dengan 3 sebab 1 digit je. Senanglah buat bentuk lazim je. 3 darab 2, 1 ya. 3 darab 2, okey, 6. Lepas tu 3 darab 8 pula, berapa? Betul. Jadi 28. 8 kat sini, 2 ke atas. 3 darab 2, 6 tambah 2, 6, 7, 8. 8. Jadi jawapan dia 886. Okey, baik. Rasanya itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua boleh memahami apa yang cikgu sampaikan. Kalau tak faham, boleh ulang balik semula video ini. Okey. Tapi sebelum itu, jangan lupa boleh buat kerja ataupun tugasan muka surat. Ada. Ini dia. Muka surat 47, okey, muka surat 47 boleh selesaikan soalan 1 sahaja. A sampai H. Boleh? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.